punca tertinggi daripada kenikmatan dalam syurga. Dalam syurga ini, selain daripada perbezaan ad-darajat, syurga satu dengan yang lain, yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus, yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita minta syurga Firdaus. Salullaha al-Firdaus al-a'la. Kalau kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus yang tertinggi. Kata Nabi SAW, fa'innaha, sesungguhnya syurga itu a'lal jannah, syurga yang berada yang tertinggi daripada syurga-syurga yang lainnya. Walaupun dalam satu darjat syurga, satu yang berada di dalamnya tidak sama dengan yang lainnya, bergantung dengan amal. Jika keseluruhan nikmat yang ada di dalam syurga itu dihimpunkan menjadi satu, ada lagi yang lebih lagi nikmat daripada nikmat yang berada dalam syurga. Walaupun dalam syurga sudah disifatkan ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Dalam syurga itu kenikmatan yang tak boleh, yang tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah terlintas di hati manusia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, tak seorang pun mengetahui apa yang disimpan oleh Allah dalam syurga daripada segi kenikmatannya. Tak ada orang yang tahu. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan kepada mereka yang beramal ketika berada di dunia. Di saat mereka berada dalam syurga sedang menikmati kenikmatan yang luar biasa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, ya ahlal jannah, hai penghuni syurga. Kata mereka menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Jawabannya orang-orang syurga karena seronok itu, labbaik, kami menyambut seruanmu dan panggilanmu wahai Tuhan kami, wa sa'daik, dan sungguh kebahagiaan dan kesenangan hanya datang daripadamu, wal khair fi yadaik, dan segala kebaikan itu hanya berada dalam genggamanmu. Ini jawaban penghuni syurga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya labbaik, tapi labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Katanya, fayaqul hal raditum, kamu puas hati ke dengan apa yang aku beri ini? Fayaqul wa ma lana la narda ya rabbana. Oh, apa yang kami tak reda dah, ini luar biasa nikmat ini. Katanya dalam wa utubihi mutasyabiha, dalam syurga ini kenikmatannya serupa. Namanya serupa itu tidak sama. Wa utubihi mutasyabiha, diberi nikmat yang serupa. Maknanya nikmat dalam syurga ini tak sama. Apple yang dimakan di syurga kali pertama berbeza dengan apple yang kedua rasanya dimakan. Yang ketiga beza dengan yang kedua, dan begitu seterusnya. Oleh sebab itu dikatakan wa utubihi mutasyabiha, diberi nikmat dalam syurga serupa tapi tak sama. Karena kebiasaan orang kalau sama lama-lama bosan. Coba durian, contohnya, ya kan? Kalau durian tuh makan kos rasanya durian tuh satu yang kedua lebih kurang sama, lama-lama habislah tak ada lagi selera. Tapi kalau yang kedua, sedap lah. Yang ketiga, sedap, dan begitu seterusnya. Wa utubihi mutasyabiha. Macam mana kami tidak ridha ya Rabb dengan pemberian yang luar biasa ini? Sesungguhnya engkau telah memberi kepada kami apa yang tak diberikan kepada seorang pun daripada makhlukmu, yani ketika berada di dunia. Fayaqul, Allah berfirman, mahukah kamu aku beritahu yang lebih baik daripada apa yang kamu dapat? Sudahlah dapat ini luar biasa dalam syurga kan? Katanya, mahu tidak aku berikan kepada kamu yang lebih baik daripada apa yang kamu rasa saat ini? Katanya, fayaqul, apa itu lagi yang lebih baik daripada nikmat ini? Mereka terkejut karena yang difahami adalah nikmat dalam syurga ini sudah tak perlu terbayangkan.
Karena ternyata ada yang lebih lagi nikmat daripada syurga. Apa itu? Uhillu alaikum ridwani. Aku anugerahkan kepada engkau redha daripada aku, dan aku tiada murka kepada engkau selama-lamanya. Kalimat redha ini ada beberapa penafsiran. Di antaranya adalah ditafsirkan redhanya Allah. Dimaksudkan adalah Allah menampakkan kepada hambanya untuk dapat dilihat di syurga, sehingga ketika hamba yang berada dalam syurga melihat kepada Allah, lupa kepada kenikmatan yang ada dalam syurga, disebabkan kenikmatan melihat kepada Allah jauh lebih nikmat daripada apa yang mereka rasa di dalam syurga. Itulah hadis yang kedua. Dikatakan, innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu akan tengok kepada Tuhan kamu dengan jelas. Malam itu malam bulan purnama, ada nampak bulan yang begitu jelas. Kata baginda Rasulullah, kamu akan nampak kepada Tuhan kamu nanti di hari kiamat seperti mana kamu nampaknya jelasnya bulan ini di hadapan kamu. Yani tidak ada yang menghalang pandangan kamu untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tudamuna fi ru'yatihi, yani begitu jelas pandangan kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditafsirkan bahwasanya ia berlaku pada hari Jumat, dan setiap orang akan bergantung dengan amalnya di dunia, ma'rifahnya pada Allah, kebersamaannya bersama dengan Allah ketika berada di dunia, diukur pada kedudukan itu, kekerapannya untuk melihat kepada Allah nanti di akhirat. Sehingga bila melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tertarik segala kenikmatan yang ada di surga itu dengan melihat kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila sudah selesai menunggu bila lagi nak lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kepada kita nikmat itu ya Rabb. Bagaimana caranya itu saya tak nak bahas tu. Dengan mata ke, dengan mata hati ke? Tak payah untuk nak dibahas. Nabi kata tengok-tengok. Mau dengan mata ke, mau dengan mata hati ke, dengan apa terpulang. Nanti yang penting masuk dulu situ.